Oi. Ambil tu ke? Oi. Tali tak berhenti ai. Nak tang awal je. Kuat ni. Kuat buka sikit. Hari balik. Tak payahlah. Sini oi, sini. Oi. Oi, sibuk. Sini meh. Takut lapar lah ni ke? Ada orang kata dia tak ni. Dia beli nasi ambeng 3 confirm. Lepas tu kau punya roti jala lagi. Lepas tu nasi goreng lagi. Kita banyak makan dah dalam bot hari ni. Hari ni kita guna udang tohe daripada Kongkong kita bawa pergi ke Tanjung Lompat. Udang tohe, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita turun lagi ke laut. Macam tak percaya turun ke laut lagi. Raya ke berapa hari ni? Hari ni raya ke berapa ah? Tak. Raya ke-12 katnya. So orang sibuk open house, kita sibuk ke laut. Macam inilah keadaan di Tanjung Lompat. Kita naik apa? Kita naik bot yang ditolak oleh traktor. Kita nampak air macam okey Air macam okey ni. Tenang ke? Sebenarnya payah juga nak dapat air macam ni. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan hari ni. Air macam okey. Ni memang kalau ikutkan ni memang air dia macam ni lah. Jernih macam ni. Air agak okey ni. Apa-apa kita tunggu. Apa report lagi ni? Kat mana lagi? Dekat Padlong Saki. Naik itu rezeki kita. Let's go. Jom mancing ke laut Balong. Tarik-tarik ikan gorgon. Insya Allah tak kumpau bro. Strike itu rezeki kita. Let's go. Kita baru sampai tempat ni. Tapi itulah kau terkabit mata aku berai-berai. Tapi hari ni kita ada player ni lah. Dah lama tak turun ni. Halo Imam. Boleh strike ke tu? Boleh Lawan lah. Lawan jangan tak lawan Bang, buka lock dia. Oh, mata owner Tekong Adam macam biasa. Kita cuba-cuba Adam hari ni. Kita tahu rezeki Allah. Rezeki Allah biasanya dia rahsiakan. So kita tengok apa akan berlaku hari ni. Spot yang pertama. Check it out. Apa ni? After this, check it out. Laju air Elok juga. Try lagi. Macam biasa, kita nak first throw of the day hari ni. Mana ikan? Udah. Nak kena masuk dalam tu Haji. Berapa ringgit udang ni? Berapa ringgit udang? Kilo 60. Ha? Kilo 60. Murah. Baik. Sini 100 lah orang jual. Memang lah. Ini aswat lah. Tinggal lah. Apa ni? Pergi hantam sana. Buat tu. Apa ni? Buka bang kau punya tu. Dia nak udang kopi ada nak air bau lah. Dia nak bau. Ada ni? Bau tu tok dia. Ada ni? Dia nak bau lah. Ni rot yang masak ebek itu lagi Tekan baik. Udang kau bawa kau ambil tadi.
Asal naik gatal ni? Macam dia ni. Jadi bukan. Ha? Dia lah dia lah. Macam naik gatal dia tu. Oh dia lah. Macam dia lah. Oh dia. Kasihan pula. Itu hari last ni. Bukan. Bukan. Kerapu dia dah macam orang tasik lah. Dia kena badan, Bai. Ha? Tahu. Apa dah tak haji lah ikan ni makan dia. Apa sejarah lagu aku. Tengah buat nasi ikan ni badan. Dia baru nak telan, kena rembat. Weh, kasar Bai. Air Slow ni padu ni. Air slow padu ni. Sorang. InsyaAllah. Ini elak ni. Ni nama dia phone hook lah. Dia nak telan. Lepas tu dia rembat, lari. Jadi kalau masuk competition tak aci ni. Kena tahu badan Zul. Ekong dah ambil Oh, kena pancing kau. Sikit tak apa. Kau naikkan dulu. Ikan apa tekong? Aduh. Dari pagi. Kerapu. Kerapu juga Itu kerapu bara tu. Sini hari baru tak ada susah sikit. Ambil, membara je lah. 5 tahun sekali. Ambil. Tapi gambar belakang tu ada saut. Cantik. Apa ikan tekong? Weh, putih siang. Putih. Sama kali. Betulkan ni. Ni lah. Alhamdulillah. Bagaimana kita kena take team lah. Ada orang tu nak lawan kita ke tadi? Oh, nak lawan eh? Tengoklah belakang. Lawan kita lawan. Baru dapat lesen tu. Depan baru dapat lesen tu kerapu. Ai, kerapu. Kap. Baru dapat lesen tu. Tengok ni muka lesen. Lesen pukul 11 suku. Besar ni. Kasar juga ni, 1 kilo ni. Sedap ni. Baru ambil betul-betul ketuk. Oi! Lesen unga oi. Siapa? Aku. Sebelah. Ada unga apa Oh, lesen unga lah bang. Kau tunjuk ke belah sebelah tu orang ada unga kau tadi. Oh. Unga apa Unga Lama tak jumpa dia ni kat lompat ni. Kan? Jumpa. Kak dia selalu kena ikan besar. Dia memang geram aku. Ketarap. Oi. Tiba-tiba dia tu. Oh, tiba-tiba melesuk Tu yang cari-cari tu. Dia awak ni macam Sekejap tu bagi dia naik tu. Ha? Memanglah naik insya-Allah. Tahu ke mana? Teman. Mancing tu. Tak harap. Sudah tahu mah memang ini dia mah. Tengok tu. Ha. You nampak tak apa ikan? Ha? You nampak tak apa ikan? Ketala hijau ini. So lama tak dapat mah. Ni. Sekejap. Tengok tu. Oi, ambil tu. Oi. Tali tak berhenti Nak tanggawa je. Kuat ni. Kuat buka sikit. Hari Bali. Ada yang ini ada Bali. Pari ni. Ini ambil tu okey. Apa? Mana buat pulung? Pada kau sebelah belakang. Ni bang. Naik. Naik dulu. Okey ni nak macam bawah ni. Tak apa, tadi banyak tu. Ada. Tadi banyak, tak boleh ni. Tak boleh pam. Aduh ni. Bagi kuat sikit. Kuat dah drag ni. Drag Syal. Putus dia kan? Ha. Besar bang rambut tu. Pari ni baik. Yang lain naik dulu.
Yelah. Yelah. Main lah dulu. Tahu saya lagi. Kat sawah, jom. Nanti dulu main lah du. Main dulu. Benda tu tak jauh dulu pergi. Memang macam tu lah. Nak sangat kan tadi pari kan, sebut pari. Padan muka kau. Naikkan dulu. Ke naik atas? Ke naik atas? Kan. Tak nak datang lah. Kangen sana tau. Hari ni tau. Asal. Pantas set terus Aku baru nak ambil kamera, benda tu susuk kat bawah tu, sujud kat bawah. Kau bising kah? Siapa? Boleh pam Boleh pam Boleh pam Orang cakap nak masuk. Nak masuk gudang dah tutup. Aduh. Oh, dia datang Dam. Yeah. Dia datang. Pak dia pergi lagi padu macam ni. Baik. Full track aku bagi. Benda cek aku. Bang itu kalau putus tahu tu. Main lain apa? 50 boleh lah. Pari bang Abang mak pari ke hari ni? Memang diminta. Memang dia minta pari. Padasnya Bila kau, letak pagi sepi lah. Nangis lah mancing. Macam nak berhenti di tekung. tak drag Inilah dia tekong Adam. Siapa nak tahu. Nak cari ikan sangat, satu hari tak ada ikan. Ambil kau. Alhamdulillah. Ke sini. Jauh lagi. Jauh lagi lah, itu pun berapa tu. Nak balik ni. Ada penonton ni. Penonton awak. Harimau lah. Min. Asal pedah bau. Pedahan lah. Ni kalau dah naik jangan balik dulu dah kau. Balik lah ni. Tak ada layan dia. Kita nak jadi ikan. Aku pun nak mancing siap. Kau ambil dia punya tu. Kau akan tolong lah dia punya tu. Apa? Rakam dia sampai habis. Aku letak ni ah, nampak tu. Rakam dia sampai habis. Dah dekat ni. Nak hancur cakap. Benda tu rekod lah, on rekod lagi. Boleh tak Dam? So ni. Dia punya lengkung dengan matahari. Nampak pemancing. Dia tahan ke? 100 meter baik dia lari tadi. Full drag saya dah pergi. Dia tu apa gerak dia. Dia menggebor. Nak sangat pari lagi semalam, lagi kemarin. Bawah. Naik pancing. Kau dah main naik. Dekat bawah. Habis je kau player dia. Tak naik pancing. Ni dia kalau turn ni apa dah?
Atas saya nak buat apa tu? Empat. Ni tanya tak aku tarik selelau ni cepat sikit ni. Makan sawo. Apa? Naik dengan sawo. Apa nak budi? Tapi betulkan tangan. Okey, jaga tak. Dah dah. Ni dia sedap sikit ni jemput. Dia bagilah orang. Kalau naik. Tak. Ni tak? Sikit tak apa? Sikit-sikit nanti dia naik. Sangat. Ya, aku dah ni sikit. Beri sikit. Kalau ikan ni aku Pagi ni bukan baru berapa sen? Oi, bateri dengan 24% oi. Ini kalau NS 20-15 kilo. Aku buat sejam lebih. Ha? Lebih kau tak kena sambung. Betul. Ni berapa kakak? Ini 8 kilo naik. Belah tadi. Macam itu tekan dia. Piau Oi. Bateri 24% oi. Tak lah, kau ada bateri lebih lah. Dia pancing sangkut. Dia pun dia ini bang. Dia sedut dia. Tekak umpan tu. Dengan pump gitu dia kan rotnya. Bank eh. Dia mana? Wait.
Kepala otak kau selap. Alhamdulillah. Jentik tali dia sikit dah. Tu maknanya. Kena belakang je. Naik ah. Boleh. Jaga bawang. Jangan. Biar. Biar ya, Wan. Tak dah. Bawah air tu tak. Tak dia kat dasar lagi. Mana nak ada apa? Batu tu tak ada. Batu banyak. Tak tadi masa dia lari dia batu tidur ni. Jadi bila kita dapat dia dah tak mampu mendap orang. Dia tu bot kita dah lari dekat karang. Tak tahu kat karang ni. Dia buka tapi dia gerak ni. Tak. Gerak ni. Tak. Kat sini je. Mana dia gerak? Sini. Selalu dia akan ni angkat. Naik tak? Naik. Ada respon sikit dulu. Naik tak? Naik tak? Kasut mana ni? Ini Ali bilang naik 60 kilo. Siapa? Tadi. Oh. Main hitam. Dia buat naik sikit. Ikut tak? Hai. Macam ni dah nak nyangkut tu. Wah, nak bergerak weh, macam nyangkut. Kalau betul dah naik tau. Aku takut dia dah nyangkut ni. Ikut tak? Dia memang merentak dia. Tak, tapi dia ikut lah Ha? Dia ikut kan dia sangkut? Tahu nak dia merentak dia. Kalau betul-betul dia dah naik babe. Pasal kita tak bergerak, kita kat sini je. Tu yang aku tak puas hati tu. Kalau jalan dah jauh sedap. Ni put. Oh. Ha. Bergerak. Bergerak itu ni tu. Dia macam tak. Naik. Ha?
bang. Besar gila. Memang macam Tahan je tak. Okey, tinggal situ. Oh, Pai Tanjung. Ambil dua. Ambil satu lagi bang. Kau pergi sana bang. Ambil satu lagi. Mana cepat? Mana? Kau mana? Angkut saya dulu. Kat belakang. Ini nanti. Tangan kau kat depan. Tangan kau kat depan takuk tu. Sekarang ni kita tengah melawan pari agak basah Dia ya. nampak muka dia. Mereka tengah fight ni, fight. Pai Tanjung Tak. Di sini. Mana? Jap. Bagi dia ke sini dulu, Wat. Nanti Wat. Banyak. Jangan. Boleh. Nanti dulu bagi dia naik. Sabar. Jalan ni tak ada tali. Keringkan. Dah dekat dah tadi. Kuat dah dia. Tak boleh, dia tak boleh masuk ada dalam air banyak sangat boleh. Bahaya. Dia separuh air atas Dia kena badan dekat ni dia dah naik atas. Kalau macam tu bahaya. Besar gila sat. Besar. Dia dah lepak dah tembus badan. Besar gila. Sini. Tak payah gitu, Wan. Ni kau susah nak. Anda sini. Jangan macam ni, jangan macam tu. Duduk atas je. Duduk atas je. Duduk atas je. Sabar, Wat. Ni dia tekan kau masuk air. Sabar. Sabar. Ya, bagi dia ni dulu. Dia terbalik kan? Boleh tak? Jangan. Jangan macam tu. Okay, Wat. Bagi dia relax dulu. Okay, go. Tak boleh kalau kau tak ada tali. Tak boleh ada tali bang. Mana lagi? Kau main ni. Kau bagi dia ni ganju, Wat. Tali. Kau main dah. Tak boleh. Kau main je. Kau cari buat tali lagi satu. Mana dia tali? Tak ada ni. Tak apa boleh. Kau koyak tu. Susah agak ni dia sebab dia tak ada tempat pengikat ni. Power bagi kita babi ke. Kau ni pegang pancing. Bambang lah pegang pancing. Mau pegang pancing. Bambang pegang pancing. Tak apa. Tak bawa. Sekejap. Bambang pegang pancing dulu. Sabar dulu, Wat. Bambang pegang pancing. Cangkuk yang tu bagi aku. Tiga orang lawan satu. Nanti. Tiga orang sudah tukar. Ambil tegakkan dia. Sekejap, jam. Tak boleh ni Dam. Sabar, Dam. Bosan Tak boleh ni licin. Memang satu je kan. Kau pegang. Ganju timbang je. Kau lap tangan kau tu. Tak boleh licin. Jatuh ni. Naik dua kaki. Tak boleh memang licin ni. Hilang ganjung kau ni. Tengah fight Betul-betul kat mulut dia. Belakang sikit. Okay dah boleh. Dah koyak. Besarlah sul. Berapa? 40 kilo main. Main 40. Tahan jangan dia turun. Tali tu pun dah Tak apa. Okay bang, kau kena duduk.
Pegang belakang ni Adam. Okey, jangan kasi tenggelam. Jangan kasi dia tenggelam. Okey dah. Sampai. Sekejap. Tak, tengok. Sekali lagi pusing standby dah. Okey dah. Dah boleh dah. Okey dah. 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 Sekejap, ambil jangka kancing dia tu. Dah tak apa. Cari tali. Kancing dia tu ambil. Sekejap je. Selamat. Jaga ekor. Sebelah sana Dam. Lagi jatuh sebelah sana. Jangan duduk kat situ. Alhamdulillah. Apa? Jangan patah. Sangkut tu. Sekejap. Sangkut cepat. Jangan kat tali tu. Tahu apa aja. Ni lepas. Pakai dua tangan. Kau tunggu dulu dah. Kau sana lagi buat. Okey dah. Tarik. Oh, tak boleh kuat. Sekejap, sabar. Pancing pacak. Baca kau punya tu, tangkap. Pancing pacak. Nanti. Pancing pacak. Tu apa tu? Batu tu tanggalkan je bang. Standby. Kejap. Aku pegang. Okay, bismillah. Ni dah. Ni bang. Okey. Sana. Ekor. Nampak ah. Power. Tak aku jatuh. Aduh gila. Boyak. Payah. Elok. Koyak tangan tu, tangan. Halin. Dah naik dah tu. Tangan tu okey. Jangan tangan Adam tu luka tu. Tong ni angkat. Berat gila. Dia apa nak pegang lagi? Angkat ni. Joran. Balik. Dekat naik kan. Kau punya tangan tu luka. Oi. Lutut pun luka Dam. Ha? Lutut pun luka. Buat betulkan pancing aku tu buat. Tak masuk tak betul. Kena gancu tak. Koyak ah. Rimau tengok. Minta bagi rimau. Batu tu minyak dah buat. Batu OJ tu. Kau lah kau. Hai tengok. Berjaya nampaknya trip kali ni. Alhamdulillah. Rezeki Ini apa ni? Berkat Syawal 12 12 Syawal hari ni. 12 Syawal. Rezeki ya Allah bagi. Ambil kau. Aduh, tak timbang lagi lah. Rasa anggaran 50 kilo ada ni. 50. 50. Tebal. Gini lah. Macam buku tag Ya. Wow. Last minute. Pukul 5 dia hentam. 5.45 dia naik. 42 minit. 5.48. 3 orang main. Kan. Mesti dah nak tarik dah sikit. Mantap Oh. Ni pari JDT yang nama dia. Pari rimau Pari Rimau Selatan. Jahanam.